Ini 4 red flag bila korang pilih berus gigi. Red flag yang pertama, bila korang pilih berus gigi yang kerat. Tahu tak kira tua atau muda, korang tetap kena guna berus gigi lembut. Macam ni. Yang kedua, pilih berus gigi tanpa lihat saiz mulut korang. Semasa membeli berus gigi, pemilihan saiz berus juga amat penting. Sebab kalau salah boleh sebabkan gusi berdarah tau. Red flag yang ketiga, elakkan meletak berus gigi dalam satu bekas yang sama. Ini kerana berus gigi sangat mudah menjadi tempat pembiakan bakteria. So, elakkan letak berus gigi dalam satu bekas yang sama. Sekali, yang paling red flag adalah pinjam berus gigi aku lupa bawa lah. bila korang berkongsi berus gigi dengan orang lain. Macam ni. Berus gigi tidak boleh dikongsi dengan orang lain ya. Ini bagi mengelakkan jangkitan silang antara mulut korang dengan mulut orang lain. So, itu sahaja 4 red flag pilih berus gigi. Kalau korang jumpa orang macam ni, lari tau.